Hai, dulu saya beli CCTV yang ni, dia murah saja, lebih kurang saya rasa dalam lingkungan RM45 lah masa saya beli. Ini saya beli dekat 2-3 tahun lepas. Baru-baru ni saya tukar modem broadband saya kat rumah, jadi benda ni tak fungsi. So saya pun cabutkan lah. Okey, kenapa saya nak buat review yang ni? Satu, CCTV ni dia murah, tapi dia tak sehebat macam 4K. CCTV yang ada feature 4K, yang clarity semua tak ada lah. Jadi kita boleh nampak image kereta ataupun pasang dekat Porsche, macam tu je lah. Dia pakai E27 punya soket macam ni lebih kurang. Ini saya kat dalam rumah, tempat yang macam apa, public tak boleh access kan. Kat dalam rumah saya pakai macam ni je, beli plug macam ni, just pusingkan, lepas tu terus switch ni on lah. Lepas tu terus plug aja. Lepas tu ikut dia punya panduan, bagi pairing guna application dia, I think V380 kot. Application dia menggunakan phone, lepas tu kau team dah boleh guna dah. Senang aja dia punya cara penggunaan. Tapi dekat carport saya tak pakai benda ni lah. Ni nampak tak professional kan. Jadi saya suruh saya punya electrician, kan kat di DIY ke hardware dia ada jual, kedai elektrik dia jual yang soket macam ni kan, dia cantik sikit punya. Saya suruh dia pasang macam tu. Wiring semua dah ada, so dia pasang, saya just pulaskan benda ni atas tu je, dah terus boleh pakai. Dalam rumah kita boleh pakai benda ni lah. Okay, so yang ni kan, feature dia 180 dengan 360. Dia boleh pusing lah. Lepas tu dia ada mikrofon, dia lubang ni ada mikrofon. Lepas tu ada speaker pun. So kita boleh berbual, cakap lah. Katakan kita tengah tidur, tiba-tiba orang rumah ke siapa ke dia keluar kan, boleh voice out, tanya dia orang, what you all doing, pergi mana ni, macam tu kan. Ataupun ada orang buat delivery pun kita boleh cerita juga, ni siapa ke, dia tanya siapa dia orang yang datang tu semua kan. Ataupun Lazada, Shopee, siapa-siapa, ataupun mana-mana courier service datang pun kita boleh tengok salah satu kegunaan dia. So salah satu benda yang penting kan, yang logo ni, dia tulis 5G dengan 2.4. Masa kita beli online ni, tak kira lah Lazada, Shopee, TikTok ataupun Temu ke, ataupun mana-mana lah. Kalau dulu masa saya beli, saya beli logo ni tak ada. Yang ni recently saya beli, dekat 2 tahun lebih sebelum ni saya beli. Tapi yang sebelum tu dia tak ada logo, dia hanya kata boleh guna wifi. So masa tu modem saya dia support 4G, dia tak support 5G. So stiker ni pun tak ada, saya pun pakai lah. Lepas tu dalam beberapa bulan ke apa kan, lepas tu tiba-tiba rangkaian broadband saya kat rumah ni, tiba-tiba dia macam 4G tak jalan, dia macam kurang problem sikit lah. So saya pun cuba cari provider lain macam Maxis ke, Celcom, Digi semua kan. So saya found out one supplier, vendor. So dia kata okay, dia boleh buat 5G sebab kawasan saya dah upgrade dah macam 5G kan. So lepas tu saya tanya dia, kalau pakai 5G apa kena dengan device-device yang 4G ni yang saya guna macam CCTV? Dia kata tak boleh guna. So setengah telco provider kalau dia upgrade 5G, dia tak boleh downgrade guna barang-barang 4G. Setengah telco provider, broadband package diorang, kalau kita subscribe 5G, downgrade punya device pun kita boleh guna. Macam katakan device tu dia hanya boleh connect melalui 4G, kita masih boleh guna broadband diorang. So kena pandai-pandai pilih provider mana yang boleh bagi feature macam ni lah. Dia berbaloi lah kalau kita dapat 5G, lepas tu downgradable device pun boleh guna. Tapi kamera macam ni semua dia tak pakai 5G sebenarnya, dia pakai 2.4. So salah satu benda yang penting kita kena tahu lah, dia pakai 2.4 GHz. Ni 2.4 ni untuk jarak jauh, 5G untuk jarak dekat. Lepas tu 5G ni power pula, dia punya download upload semua dia kuat. Okay, so yang ni saya pakai. Dekat sini pun ada SD card. SD card ni pun masa kita beli kan untuk kamera ni, saya tak beli semasa sekali dengan ni sebab mahal. Saya pergi macam kedai Ninja, kedai gadget semua kan, My Gadget semua. Saya pergi kat sana, saya tanya saya nak khas untuk CCTV, dia ada bagi memory card yang khas untuk CCTV. Jadi saya pun beli tu lah, 32GB pun cukup. Dia boleh rekod macam seminggu.
Bila saya kata seminggu tu terpulang kepada kita, sebab benda ni kan dia ada motion sensor. Kalau kita on kan motion sensor, katakan dia macam ni kan, masa orang bergerak dia terus ikut orang tu. Dia akan gerak, lepas tu dia akan tengok lah orang tu gerak sampai macam mana kan, sampai dia pusing-pusing. Lepas tu dia record moment tu saja. Kalau dia buat motion sensor, maknanya memory stick yang 32GB tu boleh tahan sampai 2 minggu pun boleh. Tapi katakan kita letak dia setting tak nak motion sensor, kita static satu kawasan saja, fokus macam ni, kita adjust seluruh tempat tu kita nampak dia kan. Macam tu dia dalam masa sehari dia dah recycle balik. Sebab memory tu dia selalu tengah update kan, tiap-tiap hari tengah every minute tengah update. So tengoklah macam mana kita pakai. So benda ni memang senang nak configure. Kualiti dia tak sehebat macam 4K lah. Ni saya rasa 1080p. Tapi 1080p pun compare dengan 4K CCTV, saya rasa ini macam best sikit lah guna lah, sebab dia flexibility, senang. Kita on app aja terus dia pusing-pusing. Salah satu masalah yang saya ada dengan apps untuk CCTV yang ni adalah masa kita launch yang apps tu kan, dia keluar advertisement banyak. Dia force kita untuk tengok video dia orang, macam download the game, macam-macam lah. So tu memang leceh lah. So pasal tu bila saya punya kamera ni problem sikit, nak pasang balik boleh, untuk kegunaan macam biasa je kan, macam dalam rumah pun boleh. Kita janji ada plug point, kita pakai soket ni, terus dah boleh guna dah. So anak-anak lari dalam rumah ke buat apa, kita boleh pantau. Ataupun orang tua pun kita boleh pantau kan, cukup lah. Tapi salah satu benda yang saya nak tukar ni pasal dia punya advertisement yang keluar dekat application tu, yang tu betul-betul leceh. Kalau katakan tiba-tiba kita urgent kan, kita nak pakai benda ni, advertisement tu tiba-tiba keluar, itu yang macam kita tak suka lah. Lagi satu kan, masa saya pergi overseas, memang benda macam ni semua berguna untuk kita lah. Sebab daripada overseas pun kita boleh pantau kawasan rumah, boleh pusing-pusing kiri kanan, boleh tengok adakah apa-apa berlaku. Jadi benda macam ni kan, dia harga 50, dalam setakat 50, 55, setiap postage semua boleh dapat lah. Kalau kita pergi pasar road beli benda ni, dia lagi mahal. Sebab tak tahu kedai tu dia patut dah tahu dekat online dah dapat murah dah. Kecuali postage tu mungkin RM4 masa kita beli kan. Tapi dia dah tahu harga tu, dia tekan, dia jual macam ni kat RM70, RM80. Mungkin nak cover kedai sewa, gaji pekerja, macam tu lah. So benda ni memang bagus. Saya ni bukan nak jual pun, tapi saja je nak buat video ni sebab saya tahu ramai yang cari CCTV kan. Benda ni memang best lah kalau nak guna. Kecuali masa yang penting kita beli tu, kita check betul-betul. Kalau ada logo 5G, kena tanya seller tu, ini 5G ataupun description you ada tak tulis kalau network tu tiba-tiba jatuh 4G, dia boleh guna tak. Kadang-kadang masa kita configure kan, option kat mobile kita dia keluar network connection selection kan. Jadi kita kadang-kadang akan mungkin pilih 5G ataupun 2.4. Kenapa? Sebab broadband you mungkin dekat dengan you masa you configure benda ni, pakai soket biasa dulu kan. Jadi bila dia dekat, you akan tersilap pilih 5G. Lepas tu bila dah configure, you letak benda ni dekat carport yang jauh daripada broadband you, masa tu dia tak detect. Ataupun dia akan detect kalau tak ada halangan banyak dalam rumah you, macam dinding semua. Tapi bila masa network tu jatuh, maknanya network provider tu tiba-tiba kawasan tu 5G dah interrupt, dia terus akan jatuh kepada 4G. Masa tu benda ni takkan fungsi. Jadi kita pun try macam-macam, reset takkan berjaya lah, tak boleh connect lah. So it's always recommended, kalau boleh initial setup itself kan, connect dengan 2.4. 2.4, lepas tu saya rasa masalah tu takkan ada lah. Itu saja. So benda ni kita letak macam ni. Lepas tu kita letak benda ni kat sini macam ni. Kat mana? So kita kena tunggu sekejap lah.
dia akan keluar macam ni. Tempat ni sempit belakang sebenarnya tau, susah. Bila dia pusing atas dia akan sangkut. Tapi okay, dia mula gerak macam ni. Lepas tu pasal saya pakai benda ni, so mungkin dia dah setting dia facing sana. Kita boleh pusing kat sini je macam ni. Pusing, letak macam ni. Lepas tu follow apps lah. Bila kita download apps tu, dia ada step 1, 2, 3, 4. Just follow je. Nak connect melalui wireless ke ataupun pelbagai lah. Dia ada bagi cadangan, kita follow. Macam tu je. So very simple nak guna. Okay, tadi saya dah explain. Ada reset button kat sini. Kita picit je, dia akan terus reset. Tengok saya picit benda ni kan, dia terus reset, bunyi pun keluar. So sekarang dia ready to get connected lah. Okay, lampu tu pun keluar tadi. Okay, itu saja saya nak share untuk alat ni, CCTV. Alright, bye.